Assalamualaikum, I'm Nur Najiha binti Muazzam. My metric number is I23307-301. Right now, I will start my presentation with an introduction about emerging ICT in early childhood education. ICT plays an important role in early childhood education by supporting interactive and meaningful learning experience. Its integration should align with play-based learning principles and ensure children's safety with a focus on augmented reality, educational robotics and AI application. Okey, saya akan terangkan dalam bahasa Melayu. ICT memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak kerana teknologi ini dapat menyokong pembelajaran yang lebih interaktif dan bermakna. Melalui penggunaan ICT, kanak-kanak tidak hanya belajar secara pasif tetapi terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Namun begitu, integrasi ICT perlu dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip pembelajaran berasaskan permainan atau play-based learning supaya pembelajaran kekal menyeronokkan dan sesuai dengan perkembangan kanak-kanak. Selain itu, aspek keselamatan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan penggunaan teknologi adalah selamat dan terkawal. Dalam konteks ini, fokus utama adalah kepada penggunaan augmented reality iaitu AR, robotik pendidikan dan aplikasi kecerdasan buatan iaitu AI. Augmented reality (AR) is a technology that overlays digital elements onto the real world to help children understand abstract concepts more effectively. The use of AR exchange attention, visual understanding, motivation and encourage collaborative learning among children. Augmented reality atau AR merupakan teknologi yang menggabungkan elemen digital dengan persekitaran dunia sebenar. Teknologi ini sangat sesuai digunakan dalam pendidikan awal kanak-kanak kerana ia membantu mereka memahami konsep yang abstrak dengan lebih jelas dan mudah. Sebagai contoh, kanak-kanak boleh melihat objek dalam bentuk 3 dimensi atau visual yang lebih realistik, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka. Penggunaan AR juga dapat meningkatkan tahap perhatian dan motivasi kanak-kanak kerana pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. Selain itu, AR turut menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif apabila kanak-kanak belajar dan berbincang bersama rakan-rakan. Seterusnya, membantu perkembangan kemahiran sosial mereka. Contohnya, kita boleh tengok Cocomelon kan, atau apa lagi ya, Omar dan Hana, Didi and Friends kan, diorang ada je ajar kartun-kartun tersebut adalah AR yang berbentuk 3 dimensi, 2 dimensi, yang ada bentuk haiwan, ada bentuk huruf, nombor dan sebagainya. So itu adalah satu contoh AR. Baik, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang Educational Robotic Bebot. Educational Robotic menggunakan robot yang boleh diprogram seperti Bebot melalui arahan langkah demi langkah. Aktiviti ini dapat membantu kanak-kanak untuk belajar konsep asas seperti urutan, arah dan penyelesaian masalah sambil bermain. Penggunaan Bebot juga dapat meningkatkan pemikiran logik dan kreativiti kanak-kanak, menggalakkan permainan aktif serta membantu mereka belajar berkomunikasi dan bekerjasama dengan rakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Idham Muhammad Talha, nombor metrik I2330723. Jadi insyaAllah saya akan sambung pada tajuk AI Based Learning Application. Personalized learning based on children's abilities, commonly used for early literacy and numeracy. Concerns: screen time control, data privacy and safety. Benefit: supports individual learning needs, gamification, increase engagement, help teachers monitor progress. Okay. Maksudnya, aplikasi pembelajaran berasaskan AI memperibadikan pembelajaran berdasarkan kebolehan kanak-kanak. Lazim digunakan untuk literasi dan numerasi awal.
Concerns, dia punya kebimbangan, kawalan masa skrin. Yang kedua, privasi dan keselamatan. Yang ketiga, manfaat, benefit, menyokong keperluan pembelajaran individu. Gamifikasi, meningkatkan penglibatan, membantu guru memantau kemajuan. Okey. Aplikasi AI ni ianya merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran kanak-kanak dengan menyesuaikan kandungan mengikut tahap kebolehan dan keperluan individu. Aplikasi AI ini banyak digunakan dalam pembelajaran awal seperti membaca, menulis dan mengira. Okey, seterusnya kita pergi kepada benefit dia, manfaat dia. Manfaat utama aplikasi ini iaitu dapat menyokong pembelajaran secara individu kerana setiap kanak-kanak belajar mengikut kadar yang berbeza. Sebenarnya elemen gamifikasi ini contohnya seperti permainan dan ganjaran turut meningkatkan penglibatan kanak-kanak. Maksudnya kalau kita bagi ganjaran kepada kanak-kanak akan lebih bersemangat untuk belajar. Dan aplikasi ini dapat membantu guru untuk memantau perkembangan dan kemajuan pembelajaran murid dengan lebih sistematik, dengan lebih baiklah. Seterusnya dia punya kebimbangan dalam menggunakan AI ni. Yang pertama ialah kawalan masa skrin. Ini kerana penggunaan yang berlebihan boleh memberi kesan kepada perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Maksudnya kanak-kanak menggunakan AI ini memberi kesan dengan tengok skrin lebih lama. Ini akan mendatangkan kesan yang buruk kepada kanak-kanak. Seterusnya, isu privasi dan keselamatan data perlu diberi perhatian bagi melindungi maklumat peribadi kanak-kanak. Alright guys, I will present the section for the emerging ICT is comparative analysis. In the aspect learning approach, in the AR, there were more tendency for visual exploration. The second, the education robotics learning approach more is hands-on and movement. And last, the AI applications learning approach is personalized feedback and data loops. In the strength for the AR is clarifies abstract concepts, and in the second, the strength for the educational robotics is enhanced logical thinking, and the last one, the strength for the AI application is it can support more difficulty levels. In the limitations, the limitations for AR is costly and requires teacher competency. The second, the limitations for educational robotics is requires training and space. And the last one, the limitations for AI application is risk of algorithmic. The simple meaning is potential reduction in human teachers bond. In the social interactions, the AR is more tendency for group activities. In the second, the AR, the educational robotics is more tendency for pairs or groups work. And the last one, the AI application is more tendency for more interaction between students and software. In the aspect safety considerations, the AR safety considerations
is content control. And the second, the educational robotics safety considerations is physical supervision. And the last one, the safety considerations for AI applications is digital supervisions. In the summary, AR is more tendency best for visual and scientific explorations. The second, the educational robotics was more tendency best for mathematics, directions, and problem solving skills. And the last one, the AI applications more tendency best for reinforcing literacy and numeracy individually. So that is my part for presentation. Thank you. Baik, secara keseluruhan, ICT dapat meningkatkan motivasi dan keseronokan belajar serta menyokong perkembangan kognitif dan sosial kanak-kanak. Namun begitu, penggunaan ICT perlu seimbang dengan permainan fizikal dan interaksi sosial serta memerlukan latihan guru bagi memastikan pelaksanaan yang selamat dan berkesan.